Mekah di Taman Perumahan. Salat hajat kami dirai, mohon restu rahmat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhazka Azrafi Hamdi selaku pengacara anda pada pagi ini. Pada pagi ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Prof. Dr. Ibrahim sedang mengadakan bacaan Yasin dan solat hajat perdana bagi kecemerlangan SPM 2025 pembiasaan akhir tahun tingkatan 4 dan USA tingkatan 1, 2 dan 3. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan. Hari ini sampai قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بأنفال ويا عروسة النور تاج البدر من يشع بها الأنوار والألوان زوجها جاءت على زرار زوج. Pada hari ini, sempena majlis bacaan Yasin dan solat hajat, kita berpeluang untuk menemu bual Ustaz Muhammad Ali Hanafiah yang bukan sahaja seorang guru, bukan sahaja seorang ustaz, malah Ustaz Muhammad Ali Hanafiah merupakan seorang bapa yang berkasih sayang. Jadi, Ustaz, bolehkah saya bertanya sedikit pesanan ataupun nasihat yang boleh Ustaz berikan kepada pelajar-pelajar SIJS? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak didik Ustaz di Sekolah Menengah Prof. Dr. Ibrahim SIJS, apa yang saya harapkan pelajar-pelajar semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa memperbaiki diri daripada masa ke semasa untuk menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna dari segi akhlak, dari segi baik dalam pelajaran, berjaya dalam pelajaran dengan cemerlang. Juga saya harapkan kepada pelajar-pelajar semua sentiasa menjaga ibadah asas iaitu solat. Okay, kerana solat ni adalah tiang agama. Jadi kalau solat kita tak jaga, untuk kita cemerlang, berjaya dengan cemerlang dunia akhirat memang susah. Jadi kunci utama kita yang saya harapkan pelajar-pelajar jaga solat, jaga aurat, jaga maruah diri. InsyaAllah awak belajarlah dekat mana-mana pun, insyaAllah kejayaan akan menjadi milik kalian semua. Jadi Alhamdulillah kita pun telah melaksanakan program solat hajat dan juga baca Yasin untuk kecemerlangan anak-anak didik SIJS yang bakal menduduki peperiksaan dan juga semua warga SIJS. Dan saya harapkan semua kita warga SIJS sentiasa dilindungi Allah, diberikan kesempatan untuk menjadi insan yang berjaya dunia dan di akhirat insyaAllah. Jadi saya harapkan kepada semua agar sentiasa maju jaya dalam setiap masa. Terima kasih. بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا